ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد. Alhamdulillah, berkhabar semua. Selamat Hari Raya. Tak terlambat lagi, ada lagi raya ni. Taqabbalallahu minna wa minkum. Alhamdulillah, kita ucap syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Kerana Allah Subhanahu wa taala dengan limpah dan rahmat kasih sayangnya, dengan kemuliaannya, kehebatannya, keagungannya, masih lagi memberi peluang dan ruang kepada kita untuk berjumpa dalam majlis ilmu. Mudah-mudahan majlis ini diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala telah panjangkan lagi umur kita setelah melalui bulan tarbiyah, bulan pendidikan jiwa Ramadan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengurniakan sebagaimana doa yang selalu Nabi baca bila bulan Ramadan. Allahumma a'tiq riqabana minan nar. Ya Allah, bebaskanlah leher kami daripada api neraka-Mu. Maka begitulah kita mengharapkan keluar daripada bulan Ramadan sebagaimana janji Allah pada setiap malam Ramadan yang berlaku pada setiap malam. Allah Ta'ala akan menyenaraikan nama-nama mereka yang layak untuk dibebaskan daripada api neraka. Itulah matlamat dan misi kita atas muka bumi ni, supaya Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kita, membebaskan kita daripada azab dia. Dan Allah keluarkan kita daripada bulan Ramadan, masukkan kita dalam bulan Syawal. Allah kurniakan lagi kebaikan kepada kita. Orang kita hak belajar agama, mengaji agama ni, kita faham satu hadis yang Nabi SAW sebut. Nabi kata, man sama Ramadan summa atba'ahu sittan min Syawal kana kasiyamud dahr. Barang siapa yang berpuasa pada bulan Ramadan dengan sempurna, kemudian dia ikut dengan 6 hari pada bulan Syawal, dia akan beribarat berpuasa sepanjang tahun. Jadi kita orang yang belajar semampu mungkin untuk kita buatlah. Walaupun kita tahu hukumnya sunat. Tapi sunat kalau tak buat rugi. Cuma saya bercakap dengan orang yang mungkin Allah Subhanahu wa taala panjangkan umur dia, mungkin 60 lebih. Bukan semua orang mampu untuk berpuasa lah. Bukan semua orang mampu untuk berpuasa. Kalau boleh puasa penuh bulan Ramadan tu pun satu kebaikan. Tapi kita kena ingat Nabi SAW sebut kepada sahabat yang dalam perjalanan ketika ke medan perang Tabuk, peperangan yang musim panah, Nabi SAW tanya seorang sahabat, dia kata, inna bil Madinah aqwaman sirtum masiran wala qata'tum wadiyan illa kanu ma'akum habasahumul udhr. Nabi ni sebut, Anas sebut, dia kata pernah tanya kami dalam perjalanan perang. Nabi kata sesungguhnya tahu tak, sekarang orang, ada manusia, ada individu yang tidak bersama dengan kita dalam medan perang, perjalanan untuk menuju ke medan perang. Kalau kita tahu menuju medan perang ni, nak berperang ni adalah satu jihad, satu amalan yang paling tinggi, membuktikan keikhlasan kita dalam beragama. Jadi sahabat kata, siapa wahai Rasulullah? Nabi kata, sesungguhnya di Madinah ada beberapa orang
Kalian tidak akan menempuh satu perjalanan dan tidak akan melintasi suatu lembah melainkan mereka bersama kalian. Mana kita jalan hari ni, susah payah naik bukit lalu, tempat payah musim panas hari ni nak pergi berperang, tapi mereka bersama dengan kita. Walaupun jasadnya tak bersama. Kenapa? Mereka terhalang daripada ikut kerana uzur. Tapi dengan syarat apa? Dengan syarat nak bersungguh, nak buat amal tersebut. Kita kalau kita tak mampu, tapi oleh kadang-kadang keuzuran, tapi memang kita niat betul-betul, ada rasa penyesalan, ada rasa gelisah, ada rasa serba salah, tak mampu melakukan amalan yang Nabi SAW tinggalkan kepada kita ni, mudah-mudahan kita tak mampu buat, Allah Ta'ala beri hadiah pahala kepada kita. Sebagaimana ada manusia yang dia niat nak bangun solat malam, bersungguh, usaha dah, tidur awal, tiba-tiba tak sedar juga, maka ini pahala free yang Allah Ta'ala beri. Tapi kalau saya memang niat bangun malam Ustaz, tidur pukul 2 pagi, 3 pagi, itu bukan nak bangun malam. Bukan setakat bangun malam tak boleh, subuh pun lepas gitu. Tapi kita Alhamdulillah hidup dalam, orang panggil dalam suasana tempat belajar ni, kita pun tidur awal, niat nak bangun solat berjemaah dan sebagainya. Allah pun telah, orang panggil, telah kecilkan masalah-masalah dunia kita, bebanan-bebanan dunia kita. Kita fikir hanya untuk menyediakan diri kita untuk menghadap Allah sahaja. Jadi itulah yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun kita mungkin tak mampu nak puasa 6 Syawal kerana keuzuran dan sebagainya, tapi niat tu kena ada. Rasa nak buat tu kena ada. Walaupun orang muda sekalipun, dia mungkin ada juga alasan. Macam contohlah, ada orang yang dia kerja rumah batu, jadi kerja buruh. Masa bulan Ramadan, Allah Ta'ala, keberkatan yang Allah Ta'ala beri dalam bulan Ramadan, dalam masa yang sama, waktu yang sama, dengan berlaparnya lagi, dahaganya lagi, kita mampu buat. Banyak orang kerja buruh dia boleh buat. Tapi bila mari bulan Syawal, dalam keadaan yang sama, dengan keadaan kedai pun terbuka luas, memang sukar dia nak buat. Susah dia nak berpuasa. Tapi kalau dia niat ikhlas, ya Allah, aku tak mampu, ya Allah, tapi aku nak sangat. Berilah kekuatan pada aku kalau ada rezeki. Tapi kalau dia tak kerja, kalau dia berpuasa, dia tak mampu bekerja dengan sempurna. Tak mampu bekerja dengan sempurna. Jadi masalah ganggu kerja dia tu jadi kesalahan. Sedangkan puasa tu puasa sunat. Mencari nafkah, bekerja, melaksanakan kerja ni adalah satu yang rukun, yang fardu bagi dia. Fardu kifayah. Nak tanggung anak bini. Jadi dia tak mampu, walaupun dia muda. Walaupun dia kata, muda-muda pun tak puasa. Tapi kerana semua orang tak sama. Kita tak boleh. Jadi sebab tu kalau kita tengok, walaupun kita berpuasa, kita jangan mudah menghukum orang yang tak berpuasa. Malah lah, Allah Ta'ala beri belaka dah rezeki, beri dah masa, tak berpuasa lagi. Tak boleh. Kadang-kadang kita tengok dia muda tapi dia ada penyakit, ada gastrik lah, ada sebagainya. Dia buat apa bulan puasa boleh? Tu kita kata berkat bulan puasa. Dan orang kafir pun pening kepala mikir dengan orang Islam ni. Mereka boleh bekerja dengan masa yang sama tetapi tak makan tak minum. Dia orang tak boleh buat. Betul kok konten. Mana tahu balik belakang ni makan ke tak? Tunjuk tegak berpuasa, bersahur, bangun sahur, lepas tu berpuasa. Dia buat betul ke tak? Wallahu alam, kita tak tahu. Kita nak jadi kagum siapa kau orang kafir berpuasa. Jadi ala kulli hal, inilah panggil hadiah daripada Allah untuk kita. Beri bagi masuk bulan Syawal, kita boleh berpuasa 6 hari ni, maka Allah Ta'ala beri hadiah berpuasa sepanjang tahun. Kalau tak mampu, mudah-mudahan Allah Ta'ala beri pahala yang sama jika kita niat ikhlas. Sebab itulah amalan yang paling agung juga, kita panggil amal yang paling agung adalah amal hati kita. Bagaimana sahabat radhiyallahu anhum wa radu'an, mereka menjadi semulia-mulia manusia kerana hati mereka. Di kalangan mereka, ada yang amal dia tak banyak pun. Nak dibandingkan mungkin pada tabi'in yang terkenal pada zaman dulu. Contohnya, kalau kita kira siapa? Sayyid bin Musayyib, Imam Hasan al-Basri, Atha' bin Rabah. Ni nama-nama tabi'in yang terkenal.
amal mereka, solat mereka mungkin lebih banyak daripada setengah bahasa sahabat. Tapi tetap mereka mengatakan sahabatlah yang paling mulia. Dia kata, kalaulah kami boleh menjadi debu di tapak kaki kuda sahabat, itu sudah, orang panggil sudah cukup nak menandakan kemuliaan yang Allah beri kepada kami. Kita dengar sahabat ada yang melakukan dosa, ada. Bahkan bukan dosa kecil, dosa besar. Dosa minum arak, dosa berzina. Tapi mereka radhiyallahu anhum wa radu'an. Kerana apa? Kerana amal hati mereka. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala sebut dalam surah At-Taubah. Allah Taala bagi tahu was-sabiquna al-awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina ittaba'uhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu'an. Orang-orang yang terdahulu lagi terawal daripada kalangan muhajirin dan ansar. Sahabat ni kebanyakan daripada muhajirin dan ansar. Sahabat muhajirin rela tinggal harta anak bini semua untuk pergi mendapat redha Allah Subhanahu wa taala. Orang Ansar pula sanggup berkorban, membantu saudara yang dia tak pernah kenal sebelum ni. Tapi atas dasar Islam, dia bantu. Dan Allah Ta'ala redha kepada mereka semua. Dan Nabi SAW sebut, la tasubbu ashabi, fawallazi nafsi biyadihi, law anna ahadukum anfaqa mithla uhudid, dhahaban ma balagha madda uhudim wala nasifah. Allah Ta'ala kata, la tasubbu, jangan kamu cela sahabatku demi Tuhan yang jiwaku di tangannya. Jika salah seorang daripada mereka, salah seorang daripada kamu bersedekah emas sebesar gunung Uhud, sekalipun ia tidak akan menyamai satu mud, satu bekah kecil sedekah mereka, bahkan tidak juga separuh daripada. Ni pujian Allah Subhanahu Wa Taala kepada para sahabat Nabi. Kerana apa? Kerana mereka begitu ikhlas, begitu bersungguh-sungguh nak mengikuti Nabi dan mencintai Allah Subhanahu Wa Taala. Tak sama dengan hati kita. Sebab itulah Nabi SAW sebut, jika ditimbang iman Abu Bakar di sebelah timbangan dan ditimbang iman ke seluruh umat ini, termasuklah diri kita, bukan seorang-seorang, kesemua, seluruh iman umat ini ditimbang sebelah timbangan lagi, nescaya akan berat lagi timbangan Abu Bakar. Kerana bulatnya kecintaan dia kepada Allah dan Rasul, takutnya begitu takut pada Allah dan Rasul. Bahkan dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, bagaimana satu hadis yang menceritakan seorang sahabat yang bernama Abdullah. Bukan Abdullah bin Mas'ud, bukan Abdullah bin Rawahah, bukan Abdullah Ibnu Maktum, bukan sahabat-sahabat yang besar ni, tapi seorang sahabat bernama Abdullah. Saya tak ingat nama sahabat tu, cuma bukan kibar sahabat lah. Dia ni ditangkap minum arak. Bila ditangkap minum arak, Abu Hurairah, antara orang yang menjalankan hukuman kepada dia dengan menyebab orang ni. Orang minum arak ni hukumnya sebab depan orang ramai. Bila begitu, bila selepas daripada pukul tu, Abu Hurairah ataupun ada sahabat lain, sebab bukan Abu Hurairah seorang dia yang tugas pukul tu, dia kata, celakamu. Dia sumpah kawan ni, dia laknat kawan ni, celakamu. Nabi dengar ada dua riwayat. Nabi kata, satu riwayat Nabi kata, jangan kamu bantu syaitan merosakkan saudara kamu. Maknanya dengan menghina orang yang melakukan dosa setelah dia mendapat hukuman, maka menyebabkan orang tu putus asa untuk menjadi baik. Satu riwayat lagi Nabi kata, jangan kamu mencela, dalam hatinya ada perasaan sayang dan cinta kepada Allah dan Rasul. Dia buat dosa. Sedangkan Nabi SAW sebut apa? Orang yang bersepuluh orang yang berkaitan dengan arak, 10 golongan yang berkaitan dengan arak. Orang peminum dia, pembuat dia, penghidang dia, pembekal dia, dan semua sekali, 10 golongan ni semuanya dilaknat oleh Allah. Nabi kata Allah melaknat 10 golongan ni. Tapi bila ada individu, bila sahabat buat dan sahabat tu dijalankan hukuman, tiba-tiba ada sahabat melaknat sahabat ni, Nabi tegur, Nabi marah, Nabi larang, jangan kamu menghina ataupun mencela sahabat yang dalam hatinya ada perasaan sayang Allah dan Rasul. Sayang Allah dan Rasul ni tak buat dosa ke? Buat dosa. Kerana kita ada manusia. Kita mana? Tapi mereka cepat-cepat bertaubat atas dosa tersebut.
Bila terkena hukuman, mereka sedar dan insaf. Bukan mereka mari berdendam, tak puas hati dan sebagainya. Jadi, sahabat ni kedudukan dia tinggi. Saya sebut ni kenapa? Sebab sekarang, mungkinlah ada orang berbeza, tafadhal, saya tak kisah. Cuma saya nak bawa pada pandangan saya. Bagaimana bila berlaku perang antara Israel dan Iran. Berlaku perang antara US dengan Iran. Ramai orang yang menyokong Iran sehingga tak nampak lagi keburukan Iran. Sedangkan bila kita tanya penduduk-penduduk bumi Syria, kita bertanya penduduk-penduduk bumi Lebanon, kita bertanya penduduk Gaza sendiri, memang kita bergembira dia telah melancarkan roket di Israel. Tapi kenapa baru sekarang? Sedangkan nuklear sudah dibangunkan lama di Iran. Kita bimbang benda ni berlaku sebagaimana tahun 90-an dulu. Bila orang taksub dan takjub kepada revolusi Iran. Takjub pada perjuangan dia nak merampas negara daripada orang panggil kekejaman pemimpin dia tu. Hak tu nombor 2. Yang pertama, bila kita ni taksub pada dia sehingga tak apa masalah akidah dia. Sehingga kita tengok ada di kalangan-kalangan yang sokong pada revolusi Iran, walaupun saya ni bukan lahir pada waktu tu lagi, tak keluar lagi saya dari muka bumi, tapi saya hidup masa tempat saya belajar. Kita tengok pengkagum-pengkagum pada revolusi Iran sanggup sampai tampal ni gambar Saidina Ali ni. Adakah akidah Islam ini membenarkan begitu? Tak benar. Kita lukis nama sahabat tepek di rumah. Dia menganggap Ali siapa Tuhan dia. Tempat orang panggil etikad dia menganggap Ali ni lebih baik daripada Nabi. Kita sayang kepada Ali radhiyallahu anhu. Dia adalah sahabat Nabi SAW, menantu Nabi, sepupu Nabi, ahli baik Nabi. Kita sayang dan cinta. Tapi kita tengok bagaimana Nabi mengajar kita sayang kepada sahabat dia. Adakah sahabat kita apa gambar sehingga mengagung-agungkan, sehingga terjadilah perkara bila gambar terjatuh, cepat dia akak seolah-olah berdosa, seolah-olah macam Quran jatuh. Gambar juga di kalangan pengkagum-pengkagum ni akhirnya masuk mazhab Syiah ni. Ada pula ustaz-ustaz hari ni kata mazhab Syiah ni mazhab akidah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mazhab akidah lagu mana kalau lah tengok belajar. Lagu mana mazhab Syiah ni? Sampai sanggup mengkafirkan sahabat. Bukan semua kafir sahabat. Syiah dia ada prinsip dia. Ayat Quran yang kita baca, yang kita terjemah, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di kalangan kamu adalah orang yang paling bertakwa. Syiah terjemah mana? Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi kamu adalah di kalangan orang yang paling bertaqiyah. Taqiyah itu maksud apa? Berpura-pura. Bagaimana kita nak percaya pada satu golongan yang dia tak cela sahabat, sedangkan prinsip asas agama mazhab dia adalah berpura-pura. Syiah ni tak ada letak ulama daripada dulu sampai sekarang, tak letak dalam mazhab Ahlussunnah. Kita yakin dan percaya Ahlussunnah sahaja yang akan orang panggil masuk syurga. Iman Nabi SAW sebut, umat aku akan terpecah kepada 73 golongan. Satunya ke syurga, selebihnya semua ke neraka. Jadi golongan tu Ahlussunnah wal Jamaah. Mazhab Hanafi, Hambali, Syafi'i, Maliki, dan juga ke-9 mazhab yang berada dalam Ahlussunnah berada dalam Ahlussunnah. Contoh kita ada mazhab Zaw Az-Zahiri. Kita ada mazhab Sufyan Ats-Tsauri. Kita ada mazhab Al-Imam Bukhari. Tapi Syiah tak pernah tersenarai dalam Ahlussunnah wal Jamaah. Lepas tu kenapa Ustaz? Perawi-perawi ataupun ulama-ulama Syiah, dia pernah menjadi perawi dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Imam Bukhari pernah letak perawi-perawi hadis, orang yang menyampaikan hadis daripada mazhab Syiah. Sebab dulu mazhab Syiah adalah mazhab politik. Kita tahu itu adalah mazhab politik. Tapi kerana ketaksuban, mereka telah bertukar menjadi mazhab akidah. Asal mazhab Syiah ni bukan masuk Syiah. Syiah ni masuk orang yang condong kepada ahli Syiah. Dia condong kepada Ali.
Asal balah nak sokong Ali, balah dengan Muawiyah. Apa? Tapi bila sampai tahap mengkafirkan Muawiyah, maka hak ni Sayyidina Ali tak pernah. Bahkan bila ada di kalangan sahabat Talhah bin Ubaidillah, Zubair bin Al-Awwam yang bersama dengan Muawiyah berperang dengan Ali ni bukan kerana nak berperang, kerana fitnah ni dibawa oleh Abdullah bin Sabah dengan pengikut dia ni, suruh balah antara kaum muslimin. Yang terlibat sahabat terlibat ni 6 orang, 3 orang daripada Muawiyah, 3 orang daripada Ali, lebih kurang 6 orang ajalah, tak sampai 10 orang. Ribuan sahabat lain semua tak terlibat perang ni. Ribuan sahabat lain tak terlibat. Dia kata ini adalah fitnah kaum muslim. Perang. Bila Ali tengok Talhah bin Ubaidillah dibunuh oleh pengikut dia, apa Ali kata? Semoga Allah memasukkan ke neraka orang yang telah membunuh Talhah bin Ubaidillah. Sedangkan Talhah bin Ubaidillah ni berada di pihak Muawiyah, berperang dengan Ali. Ali tak nak berperang, Muawiyah juga tak nak berperang. Tiba-tiba hari ni mereka mengkafirkan sahabat tersebut, sedangkan Ali tak pernah mengkafir. Sebab tu kita bimbang hari ni bila terlampau takjub kan. Kita kena faham ginilah. Kalau ada segolongan yang bunuh keluarga kita, na'udzubillah. Segolongan lagi bunuh adik-beradik kita. Seorang lagi, sebuah golongan lagi bunuh anak-anak kita. Adakah kita kata terima kasih kepada orang yang telah membunuh adik-beradik aku kerana telah membunuh orang yang telah membunuh anak aku? Tak betul kepala otak ni. Tanya penduduk Syria. Bila Bashar Assad menguasai Syria, nak mempertahankan negara dia, bila berlaku revolusi. Asal revolusi di Syria ni bukan kerana mazhab, kerana kekejaman Bashar. Tapi bila rakyat berevolusi nak jatuhkan Bashar, disebabkan kes seorang budak yang ditangkap, budak yang menulis, budak tu budak sekolah, budak 5 tahun 6 tahun, tulis di dinding bangunan tentang kekejaman Assad. Dia bubuh dalam penjara, tak beritahu kepada mak ayah, sehingga mak ayah berkumpul di depan balai polis menuntut pembebasan anak tu. Akhir sekali, bila kerajaan dia ada kuasa, dia akan bertindak lah. Bila gitu rakyat mula marah, memberontak. Last sekali dia nak suruh, nampak orang panggil, nak suruh, perlunya, wajibnya mempertahankan kerajaan Syria pada waktu tu menggunakan alasan mazhab. Kita pernah pertahankan kerajaan Bashar Assad kerana Bashar Assad ni Syiah. Kita kena pertahankan kerajaan Syiah. Asal revolusi bukan kerana mazhab. Maka bila bertahan atas dasar Syiah, maka Iran masuk campur. Nak tipu mana? Ni sejarah. Iran masuk campur dan Iranlah membantu Bashar Assad telah membunuh ratusan ribu rakyat Syria. Sedangkan ulama-ulama ahli sunnah, contohnya Dr. Sa'id Al-Radhan Al-Buti rahimahullah ta'ala, dia sekelah rakyat, tolong jangan bangkit, tolong jangan bangkit. Kerana bila mu bangkit melawan pemerintah yang ada kuasa, kamu tak akan menang dan akan lebih buruk lagi masalah. Tapi apa berlaku pada Datuk Sa'id Al-Radhan Al-Buti? Dia pun dibunuh atas dasar dia mazhab sunnah, mazhab Ahlussunnah wal Jamaah. Dibunuh ketika mengajar. Boleh tengok video dia. Dibunuh oleh puak Syiah. Jadi kita jangan termudah terpesona. Cuma kalau orang kata, ustaz lain kata lain, falyatafaddal mashkura. Dipersilakan. Saya hanya mengatakan satu benda yang saya bimbang. Bila kalau orang kata siapa tahap ada tok guru yang mengatakan Isna Asy'ariyah tak ada masalah pun. Sebab dia berkawan dengan pemimpin Iran. Dia tahu, dia kata Isna Asy'ariyah ni tak salah pun. Dia tak akan mengkafirkan sahabat. Tengoklah Ali Khamenei yang mati baru ni. Dia kata, dia pernah dalam satu video mengatakan bahawa kita tak boleh mencela sahabat. Satu video. Puluhan video lain nak susu mana? Kan kita akan sebut dah tadi, prinsip Syiah ni adalah taqiyah, berpura-pura. Ketika dia tak kuat, ketika dia berada di hadapan muslimin yang ramai, itulah percakapan dia. Sedangkan dia boleh biarkan sekolah-sekolah Syiah mengajar tentang orang panggil apa? Syahadah, mengutuk sahabat-sahabat Nabi SAW. Tengok belakang 10 Muharram, dia orang akan sambut hari Ashura. Kita sunnahnya untuk berpuasa pada hari itu. Dia sambut hari Ashura besar-besaran.
Tak puasa lah, bertentangan dah dengan sunnah Nabi. Bukan salah dia tak puasa tu, salah dia membuat syiar tak puasa. 9 Muharram tu dia buat apa? Benda ni tak boleh nak sembunyi. Carilah dalam YouTube. Fitnah berlaku ustaz. Kalau se-video mungkin fitnah. Kalau banyak video tu bukan fitnah. Itulah realitinya. 9 Muharram apa yang dia buat? 10 Muharram dia sambut kesedihan kematian Sayyidina Husain, cucu Nabi SAW. Tapi 9 Muharram dia bergembira dengan sambutan ke apa? Dengan lafaz slogan yang disambut. Dia sehingga buat kek ni. Aisyah finnar, Aisyah finnar. Lama ke kita dengar ibu kita, ibu orang mukmin disebut dijulang-julang di namanya, disebut Aisyah finnar, Aisyah di neraka, Aisyah di neraka. Na'udzubillah. Kita tak mengatakan ke semua rakyat Iran, orang awam Iran itu adalah mereka yang kufur kepada Allah mengucapkan betul. Kita kata orang Iran yang di kalangan orang awam tak tahu berapa orang jahil ni, mudah-mudahan Allah Ta'ala mengampuni dosa mereka sebab kejahilan mereka. Tapi para ulama yang boleh membaca kitab-kitab, yang boleh tengok Al-Quran, yang boleh baca hadis-hadis Nabi SAW, mereka inilah orang panggil golongan-golongan munafik zaman kita. Sebab kita sedih, ramai yang rakyat Malaysia ni yang terkesan, ramai para mahasiswa kita yang terjebak dengan Syiah, jadi minat dengan Syiah. Sebab apa? Antara sebab yang paling orang mahasiswa minat sebab apa? Sebab boleh melacur secara halal. Nikah mut'ah 2-3 hari baru ni heboh secara terbuka bila berlaku gencatan senjata antara Iran, Israel dan Amerika. Ada seorang pegawai polis dia telah melakukan nikah mut'ah selama sebulan. Islam benar tu. Sebab apa dia boleh buat nikah mut'ah tu? Sebab memang pada awal-awal Islam memang nikah mut'ah ni ada. Tapi ia telah dihazaf, telah didasahkan oleh agama kita. Nikah mut'ah ni pernah satu kisah seorang lelaki, sahabat, Allah, saya tak ingat dia orang Malaysia ke dia orang Iran. Tapi dia belajar di Universiti Qom lah. Pada malam hari Ashura, mereka ada satu tempat yang dipanggil untuk nikah mut'ah. Disebutlah nikah mut'ah ni. Apa orang nak sangat nikah mut'ah ni? Sebab dia kata barang siapa yang mandi selepas melaksanakan nikah mut'ah, setiap titisan air yang jatuh hasil daripada mandian tersebut, maka jatuh ke tanah, maka akan dilahirkan 7,000 malaikat setiap titisan untuk mendoakan keampunan. Allah, tipulah hadis ni. Tipu terlampau menipu. Takkanlah kerana berkahwin dengan seorang wanita, mut'ah ni apa? Kontrak. Paling minimal berapa? Tak sampai sehari pun. Ada yang nikah mut'ah sejam. Patut kata, Ustaz, negara Iran lah tempat tak ada pelacuran. Tak ada pelacuran mana dah muka halal. Buat je siap boleh pahala lagi. Tengok kes HIV yang tinggi. Mana negara Iran? Antara tempatnya. Mereka buat secara halal. Tapi ada seorang kisah seorang lelaki ni. Kenapa dia keluar daripada Syiah? Pada malam 9 Muharram, dia ada satu tempat untuk orang panggil untuk mut'ah. Mut'ah tu pula dia buat sediakan bilik dan tak boleh buka lampu. Masuk je. Dengan syarat mu kena beri mahar kepada wanita yang nak dimut'ah tu. Dia pun masuk. Satu bilik tu dia bagilah satu cincin yang dia beli. Dia kata aku nak mut'ahmu malam ni je. Dia pun tidurlah dengan wanita tersebut. Tak ada. Tak perlu pun. Suka-suka dia je. Walaupun ada yang berpandangan kata kena ada, tapi tetap dia buat kontrak. Tapi sampai tahap tak perlu ada pun. Ada yang kalau golongan-golongan muda ni yang dia nak takiyah ni, dia tak perlu pada tu pun. Kalau di Iran memanglah dia ada tok kodi dia. Sebab dia tu dibuat secara orang panggil undang-undang. Terbuka halal. Tapi kalau di Malaysia ni kebanyakannya berlaku sama-sama je. Asal mu berkefahaman Syiah sudah. Tapi kalau saya sebut ni, kalaulah ada slide ke apa semua lagi, kita boleh tunjuk bukti. Tunjuk video tu satu hal.
Kita tunjuk bukti kitab dia. Rujukan-rujukan. Kenapa kita boleh kata benda tu begitu. Cuma ada kisah lelaki ni, dia jadi bila dia mut'ah, dia bagi cincin. Keesokan dia balik di rumah. Bila balik di rumah, kita tengok ibu dia memakai cincin dia beri malam tu. Lepas tu dia kata, mak, ibu pergi ke tu kat tempat mut'ah ke semalam. Dia tak ada suami lah. Kata iyalah. Bilik berapa? Dia kata, bila dia tahu rupanya dia telah berzina dengan ibu dia, dia terus keluar daripada agama Syiah. Ibu dia tetap gitu. Na'udzubillah misalnya. Jadi sebab itulah kita kata nak kagum, bolehlah kita bersyukur Allah Subhanahu Wa Taala melaga-lagakan Iran, Israel dan Amerika ni. Barulah orang panggil Palestin baru ni, dalam perayaan musim raya baru ni, orang panggil berehat daripada serangan Israel. Aman sekejap. Tapi bukan bermakna kita akan menyokong Iran dah. Dari sudut kerjasama politik, kita kata memang kita perlu buat sebab Islam, Iran ni menggunakan nama Islam. Sebagaimana Nabi SAW bila Abdullah bin Ubay bin Salul buat satu perkara yang menyebabkan Nabi ni orang panggil dihina kau-kau lah di Madinah tu. Orang buat fitnah macam-macam kepada Nabi. Sehingga ada anak Abdullah bin Ubay. Nama anak dia Abdullah bin Ubay. Nama anak dia Abdullah. Dia kata, wahai Rasulullah, mu jangan benarkan sesiapa membunuh ayah aku, kecuali mu izinkan aku membunuh sendiri ayah aku. Kerana telah menghina kamu, telah memfitnah kamu. Biar aku sendiri yang bunuh. Maka Nabi SAW kata, jangan. Kalau aku benar membunuh dia, akan ada dua fitnah. Yang pertama, orang kafir akan tengok tu Muhammad dengan sama dia pun dia balah, sama dia pun dia menzalimi, bunuh. Yang kedua, dia kata teruk agama Islam. Benarkan seorang anak membunuh ayah dia. Jadi Nabi tak benar, walaupun Abdullah bin Ubay bin Salul dengan perbuatan dia boleh dibunuh, tapi Nabi biarkan sampai akhir hayat dia. Sehingga sampai akhir hayat dia pun muka tak malu, dia minta supaya Nabi SAW serahkan jubah Nabi untuk selimut dia, supaya mati berjumpa dengan Allah dalam keadaan diselimut dengan jubah Nabi. Nabi nak bagi. Umar radhiyallahu anhu sekat Nabi. Umar dia tak boleh tengok. Dia kata, wahai Rasulullah, takkan mu nak bagi jubah kepada orang yang telah menghina agama ini? Nabi kata, Nabi nak bagi tahu ni, maknanya kita kata apa yang ada pada Nabi kalau kita akidah tak betul, tak sama. Nabi kata, pakaian aku ni tak boleh memberi manfaat kepada dia jika akidah dia rosak. Nabi, orang panggil Nabi ni jadi baik. Dia nak layan dah, biarlah dia nak mati dah. Apalah kita ra'i. Walaupun macam-macam Nabi kena. Tu Nabi, pengajaran daripada Nabi tu cukup. Orang hari ni kan duk kalut nak cari cicing Nabi, cari selipar Nabi, cari serban Nabi. Orang cari belakang benda tu. Hadis Nabi tak ambil belajar. Quran tafsir tak ambil belajar, hadis Nabi tak ambil belajar. Hak tu Nabi tinggal, hak nak jadi bekal untuk kita tu. Hak yang baju, selipar apa tu, hak tu sampingan. Dengan syarat akidah kita betul. Saya tak nafikan mungkin ambil berkat daripada peninggalan Nabi tu betul. Tak ada masalah. Cuma sekarang mana bukti bahawa betul-betul peninggalan daripada Nabi. Sebagaimana sahabat Ummu Salamah radhiyallahu anha, isteri Nabi, pernah simpan rambut Nabi untuk dia ambil berkat. Tanya dia sakit biasa, dia kerendam air rambut Nabi tu, dia guna untuk minum. Tapi tak diriwayatkan Ummu Salamah ni simpan rambut Nabi tu dan warisi pada orang lain pula. Tiba-tiba, dan Ummu Salamah simpan tu berapa helai sahaja. Mari kau orang ni secepak ni rambut Nabi. Ni besar-besar ni. Agak lah nak tipu pun. Jadi itulah orang panggil muqaddimah baru ni. Saya nak sebut tentang isu semasa ni. Hari ni saya nak tak tahu nak baca ke apa. Cuma saya ingat buka kitab Riyadhus Shalihin 10 lebih ni.
InsyaAllah kita baca 1-2 hadis sahaja hari ni. Begitulah apa yang saya sebut ni jangan pakai lalu. Dengarlah ustaz-ustaz lain kata gapo. Sebab benda ni pun menjadi balah besar, pembalahan besar di dalam media sosial di antara ustaz-ustaz. Ada kata patutnya kita bersama. Kita kata orang yang mengatakan Iran, Syiah Iran yang baik, sebenarnya dia tak mengenali Iran yang baik. Dah ustaz tak guru tu sendiri kot. Dia tu ahli majma' panggil takrib mazhab. Bersama orang panggil takrib mazhab apa? Nak mendekatkan mazhab antara Syiah dengan Sunni. Kita tengok siapa ahli yang sebenar. Ahli yang sebenarnya siapa? Dr. Said Hawa. Dr. Said Hawa. Antara ahli awal-awal. Syekh nama gapo Syekh tu? Seorang lagi Dr. Yusuf Al-Qaradawi. Anda semua orang kenal. Rahimahullah Ta'ala. Yang telah meninggal dunia 2019 lebih kurang. 2021. Ni antara pemuka-pemuka yang menjadi ahli takrib mazahib. Nak mendekatkan mazhab Sunni dengan Syiah. Akhir sekali mereka semua ni lari. Dia kata Syiah ni nipu ni. Terutama bila berlaku kes Syria. Depan kita nak bergabung, nak baik, tak nak mencaci sahabat. Tapi belakang ni masih lagi berlaku perkara-perkara tersebut. Jadi guru kepada tok guru kita yang duduk dalam takrib mazahib ni pun cabut awal lagi dulu. Bahkan dia tulis satu kitab Rad ala Khomeini. Bukan Imam Khomeini ni. Khomeini ni yang pengasas revolusi Iran. Mati tahun 90-an. Rad ala Khomeini. Dia sebut akidah-akidah Khomeini. Depan kata jangan caci sahabat. Belakang dalam kitab-kitab dia, tulisan dia masih lagi mencaci para sahabat. Apa lagi? Bagaimana iman kita kalau orang yang sahabat Nabi, yang Nabi kata la tahsubu, jangan mencela sahabat aku. Nabi larang. Tiba-tiba kita boleh baik lagi, boleh berkawan lagi. Kita nak berkawan atas dasar politik, tak ada masalah. Sebab politik ni, orang kafir boleh buat hubungan, tahalluf. Tapi kalau nak, orang panggil nak peluk, nak cium, nak kahwinkan anak kita kepada pengikut Syiah. Ustaz, kalau dia tu ustaz, kalau sahabat teruk tahap tu, kenapa dia boleh pergi Mekah Madinah? Apa orang Arab Saudi benarkan? Lepas tu kenapa kalau dalam pertandingan Quran dia orang yang paling hebat? Mengaji ke apa? Kita kata Abdullah bin Ubay pun gitu juga. Kerana dia menggunakan nama Islam. Kita nak sekat mana? Dia akan menjadi fitnah kepada orang lain. Menjadi fitnah kepada golongan kafir, akan buat fitnah kepada Islam. Dan ini telah ditunjukkan oleh Nabi SAW. Bagaimana muamalah Nabi dengan Abdullah bin Ubay tadi. Si bapa munafik tu. Jadi selamatkanlah akidah keluarga kita daripada terjebak dengan Syiah ni. Kenal Syiah. Kena orang panggil dia bukan isu masalah tak baca kunut ni. Dia masalah akidah. Kalau masalah isu baca kunut tak baca kunut, itu masalah fiqh. Tapi orang pok kita ni kalau masalah ni sahabat hak kafir mengkafir lah. Tak ikut mazhab Syafi'i kafir. Tak ikut mazhab Ahmad bin Hanbal dia mengkafir. Lepas tu orang mazhab Abu Hanifah kata, mu tu khabar mazhab Syafi'i. Imam Abu Hanifah tak mati baru Imam Syafi'i lahir. Mana hebatnya Imam Abu Hanifah, hebat. Imam Syafi'i, pengikut Imam mazhab Syafi'i pula kata, mu mazhab Abu Hanifah, mu kena ingat bila Imam Syafi'i lahir, Abu Hanifah mati lalu, tak berani. Tu semua perbuatan-perbuatan karuk tu, pentaksub. Yang sebenarnya tak perlu taksub pun. Sebab itulah Al-Imam Hasanul Banna, dia telah mengarahkan siapa, saya pun tak ingat nama dia. Saya suka mengajar kitab dia, telah buat satu kitab nama dia Fiqh Sunnah. Fiqh Sunnah, makna fiqh yang menghimpunkan semua pandangan-pandangan mazhab. Supaya kita ni tak balah isu furuk. Ada pun isu akidah, ini kita kena pertahankan. Jangan biar anak kita minat siapa jadi Abu Bakar salah. Apa dia ambil tempat Ali? Jangan sampai tahap gitu. Dia tak kafirkan mula-mula. Dia apa dakwah dia? Dakwah dia suruh kesian kepada ahli bait. Dia akan cerita satu kisah yang menyayat hati. Kisah Fatimah ni mari minta kepada Umar. Wahai Umar, berikan hak aku.
sebidang tanah. Umar tak beri. Riwayat ni sahih. Tapi kita kena tengok realitinya. Fatimah pada waktu tu dia mungkin macam terdesak lah sikit Jadi dia minta hak dia. Sedangkan Nabi SAW sebut jelas dalam hadis, Nabi kata sesungguhnya para Nabi tidak mewarisi dinar dan dirham. Ada harta, tak mewarisi harta. Kecuali Quran dan Sunnah. Dan untuk anak-anak tak ada warisan tu. Dia semuanya dikira sedekah. Jadi Umar berpegang kepada pendapat Nabi. Dan Fatimah waktu tu dia emosi. Tengok emosi. Biasalah. Wanita. Dan orang panggil manusia. Dan waktu tu Ali menenangkan. Ali memahamkan. Bapa Syiah tak cerita ni bahawa Ali radhiyallahu anhu menyokong Umar dan menenangkan isteri dia Fatimah. Duk cerita bahawa Umar tak khianat kepada Fatimah. Salah tu. Sedangkan Nabi SAW sendiri sebut bahawa harta yang Nabi SAW sebut ini semua dijadikan sedekah. Tak boleh diwarisi. Bila buat gitu, dia akan cerita dengan penuh air mata, dengan penuh emosi. Kita pun kesianlah ke Fatimah. Jahat rupanya Umar ni. Tapi mari kepada versi Syiah, dia punya teruknya, dia kata Umar lah yang membunuh Fatimah. Umar nak masuk ke rumah Fatimah, nak pecah masuk. Fatimah sekak, dia tolak. Sedangkan di dalam riwayat Syiah ni, dia kata Ali radhiyallahu anhu sebagai singa. Singa Allah, berani. Takkanlah ke Umar boleh takut. Buat gitu ke bini dia. Dia tak valid lah cerita dibawa oleh Syiah. Dan banyak kisah-kisah Syiah beredar dalam masyarakat kita. Contoh kisah Umar radhiyallahu anhu bunuh anak dia. Alhamdulillah hari ni orang dah terbuka. Dulu mula-mula kita bawa cerita ni. Wallah ustaz, orang cerita begitu berlaku daripada sekolah kita dengar. Umar bunuh anak dia. Kita waktu tu mula-mula boleh berkuliah. Bawa hak ni dah. Masyarakat tengok gitu berlaku. Oh ustaz, mari-mari buat cerita pelik kau dah. Aku tak dengar lagi ni. Dia kata Umar bukan bunuh anak dia. Gelaran dia, kunyah dia Abu Hafsin. Anak isteri Nabi tu nama apa? Hafsah bin Umar radhiyallahu anhu. Kalau betul lah Umar pernah bunuh anak dia, tak ada lah Hafsah tu. Anak perempuan dia. Sehingga dibuat nasyid kumpulan Hijaz. Alhamdulillah. Tahun 2024 dia ubah balik lirik nasyid tu. Tak ada dah. Maknanya orang dah tahu dah. Fitnah. Banyak cerita Syiah beredar dalam masyarakat. Sehingga bila jumpa akar kayu kok hebat untuk lelaki, dia beri nama apa? Tokak Ali. Dia terkesan daripada kehebatan Ali ni. Bila tengok yang betul akar kayu, perempuan yang beri tenaga hebat pada perempuan, dia beri nama apa? Kak Cik Fatimah. Sebab tu para pengkaji sebut mungkin antara yang mula menyebarkan Islam dalam bumi Malaysia, bumi tanah Melayu ni juga mungkin daripada Parsi, daripada bangsa Iran yang berkefahaman Syiah. Sebab tu ada pengaruh. Siapa kalau pernah baca satu tuntutan surat Syiah yang pernah hantar kepada Agung Kedah pada waktu tu. Agung Kedah tahun berapa? 2000 berapa? Saya betul ingatlah 2012. Kedah. Wallahualam, saya tak ingat. Antara tuntutan disebut, dia kata kenapa kita nak mengharamkan Syiah sedangkan banyak yang digunakan dalam budaya Melayu adalah asal daripada bangsa Iran, bangsa Syiah. Contohnya penggunaan Syah di kalangan raja-raja. Betul tak? Kan biasa ada Syah Waliullah, Sultan Ahmad Syah. Syah tahu apa maksud dia? Syah ni pada bahasa Parsi. Maksud dia bermaksud raja. Kalau Syah kot bahasa Arab dipanggil kambing. Takkan kita nak kata raja kita kambing. Syah tu bahasa Iran, bahasa Parsi yang bermaksud raja, sultan. Antara lain juga, dia kata wallahualam, saya tak tahu, para pengkaji sejarah tu cek lah. Mungkin kata, tapi benda tu ada, boleh cek dalam berapa dia lama buat Syiah tu. Antara tuntutan berapa? 20 tuntutan. Dia kata kenapa nak haramkan Syiah sedangkan orang Melayu menggunakan budaya Syiah, budaya bangsa Iran, bangsa Parsi dalam pakaian dia. Kita tahu budaya ni tak salah, budaya tak salah. Yang salah adalah akidah. Kalau nak guna Syah sekalipun tadi, kata tak salah kalau betul pun. Peduli apa aku kalau nak guna pun.
Masalah bila berkait dengan akidah. Penggunaan songkok. Orang tu kata songkok bangsa Melayu. Songkok budaya Melayu ke budaya Parsi. Ataupun budaya Melayu ni tanjak, betul tak? Budaya Melayu sebenarnya adalah tanjak. Songkok daripada mana? Wallah alam, sebab orang India pun guna songkok juga. Saya tak boleh nak katalah, saya pun tak kaji sepenuhnya, tapi dia dakwa bahawa songkok ni daripada bangsa Iran, bangsa Parsi. Jadi Melayu dia pasti guna tanjak. Salah kalau kita pakai songkok? Tak salah pun. Berkaitan dengan budaya tak ada masalah. Tak pernah kita halang. Nak baca Satunya kita kena kenal siapa sekeliling dia. Yang kedua, kita kena orang panggil test, tanya tentang panggil sahabat, lagu mana pendirian dia. Susahlah yang sebut benda ni, takkanlah tunang pula tanya hot tu kan. Masalah juga. Contoh kalau dia kita kenal apa tu, kalau kita cerita pasal sahabat, lagu mana respon dia. Syiah ni, orang yang kena Syiah, walaupun dia di kalangan orang awam Syiah, sebab dia doktrin sahabat ni jahat. Dia nak takiyah sekalipun, dia akan terkeluar juga. Dia akan kata, tak, bukan gitu sepatutnya kita kena sayangkan Ahlul Bait. Bila dia melebihkan, terlampau cerita pasal kelebihan Ahlul Bait, kita kena hati-hati. Memang kita kena sayang Ahlul Bait. Dalam kitab saya ni, Riyadhus Salihin, ditulis oleh Imam Nawawi. Imam Nawawi tu buat satu bab wajibnya kita menyayangi dan melindungi Ahlul Bait Nabi. Ahli sunnah terima benda tu. Tapi kalau sampai tahap terlalu mendewa-dewakan sehingga mengatakan orang yang cerita-cerita yang konon kata buruk kepada sahabat, dia mengiyakan, maka kita kena hati-hati situ. Mungkin dia dah terkena penyakit Syiah tasyayyu', suka kepada Syiah. Sebab orang Syiah ni dia pandai bercerita. Cerita dia penuh dengan emosi, menangis. Kalau kita contoh kita bawa, kita tanya, patut tak Fatimah buat gitu, Ali Umar radhiyallahu anhu buat gitu kepada Fatimah? Kalau dia naik angin, dia takkan sembunyi benda ni. Dia akan cuba cerita. Dia kalau dia naik angin, so, tak sepatutnya Umar tu, tak katalah Umar tu kafir, tapi tak sepatutnya lah Umar, sebab manusia sahabat kan semua tak maksum, dia akan sebut gitu-gitu. Tapi kalau kita ahli sunnah, kita faham bahawa benda tu Fatimah lah yang tersilap, beremosi pada waktu tu. Sebab yelah Fatimah dalam keadaan susah, dalam keadaan miskin. Kan Fatimah waktu Nabi SAW ada, Fatimah gapa-gapa ngadu pada Nabi, Rasulullah, aku ni duduk rumah penat, semua kerja aku buat, boleh tak aku nak minta khadam, satu khadam membantu padamu. Maka Nabi cuba tenangkan. Nabi kata boleh aku nak beri khadam padamu, tapi aku ajarkan satu zikir. Nabi cuba tenangkan, beri solusi, jalan keluar. Boleh tak aku nak ajar satu perkara yang lebih baik daripada kamu memiliki 3-4 khadam? Apa tu wahai Rasulullah, wahai ayah aku? Dia kata setiap kali mu nak tidur, membacalah. Baca apa? Kita baca semua ni. Baca benda? Subhanallah 33 kali. Alhamdulillah 33 kali. Allahu Akbar 34 kali. Bacalah setiap kali nak tidur, nescaya Allah Ta'ala akan beri kekuatan kepada kamu. Dan inilah telah menolak pandangan feminin. Orang-orang feminis ni mengatakan, tugas rumah ni tugas seorang lelaki. Nabi SAW dengar rintihan daripada anak dia Fatimah yang begitu berat buat kerja di rumah ni. Nabi kata apa? Nabi tak ada kerja pali. Ali, tugas orang lelaki. Orang puan tugas layan suami je. Macam setengah ustaz kita hari ni. Bahabat fiqah. Tugas rumah ni tugas isteri. Tugas suami bukan tugas isteri. Tugas isteri beri susu ke anak. Siapkan anak. Siapkan makanan. Siapkan hubungan suami isteri. Tu je tugas isteri. Belajar mari mana. Hadis ni jelas tu. Hadis ni sahih. Bukhari dan Muslim. Nabi tak kata, tak panggil Ali, marah ke Ali. Tak. Nabi kata, ajar zikir ni. Suruh ada kekuatan. Minta kepada Allah. Apa pergi pas itu tu?
Cerita bab Syiah ni mari bahas itu pula. Pening sungguh. Kalau duduk di Malaysia, ni samalah. Kalau duduk di Malaysia. Cuma kalau duduk di Iran ataupun tempat-tempat dia agama, antara solat dia yang berbeza, bila dia duduk antara dua sujud, dia akan tepuk. Tepuk paha. Sebab apa antara tepuk paha tu? Sebab dia tak puas hati dengan malaikat Jibril. Macam gitulah, seolah saya pun tak ingat bacaan dia ke apa. Dan juga dia biasa dia ada kunut juga. Tu pun bukan semua Syiah, dia ada mazhab-mazhab Syiah. Mazhab Syiah ni ada banyak mazhab juga. Yang boleh dulu ulama terima mazhab apa? Mazhab Syiah ni, mazhab Syiah Zaidiyah yang berada di Yaman. Tapi sekarang yang di Yaman pun masalah juga. Tanya ustaz-ustaz kita yang belajar di Yaman. Orang panggil di Sana'a tu, bila dia buat revolusi, Syiah Zaidiyah ambil Syiah Hausi tu, ambil dan menghancurkan tempat belajar ahli sunnah di sana. Jamiah Iman. Tanyalah orang yang belajar di Jamiah Iman di Sana'a, di ibu negara Yaman. Mereka dihalau. Ada dah baru ni tahun lepas, seorang ulama ahli sunnah dibunuh dengan kejam sehingga isteri dia orang panggil menghalang juga tu ditembak. Kenapa? Kerana dia memperjuangkan akidah ahli sunnah di sana. Sedangkan asalnya tempat tu tempat ahli sunnah. Dan ramai ulama-ulama ahli sunnah yang lari dah, keluar dah daripada tu. Termasuklah mari di bumi Malaysia ni. Ada seorang nama Syekh Faqih yang duduk berkhidmat di Terengganu, kajian negeri pengguna khidmat dia sebab dia orang pakar dalam i'jazul ilmi. Sains Quran. Kajian Terengganu ambil dia khidmat, guna khidmat dia. Dia ni asal daripada Sana'a, terpaksa keluar kerana Syiah cari. Gitulah kot lebih kurang. Kalau nak tahu orang yang pakar sana lah. Nak tanya ni lah, tanya siapa? Ustaz Fikri. Dia isteri dia orang Sana'a. Lebih detail lah. Ke dia ada cerita dah tahu sebelum ni. Setengah orang memang dia takut nak cerita benda gini. Saya tak peduli, tak panggil biar. Sebab orang tak tahu. Orang duk agung-agungkan, terlampau agung-agung. Kita tak betul. Jadi solat Syiah ni kalau kita tengoklah dalam hak yang jelasnya, pokok dia ni dia akan guna batu Karbala tu lah. Sebab dia anggap tanah Karbala tu sahaja yang suci. Lebih suci daripada Mekah dan Madinah. Kalau Malaysia, kalau dia rasa tak nyaman juga, tak nyaman juga nak takiyah tu, nak bagi nak sujud atas tanah biasa, dia akan lapis guna tisu. Dia akan letak tisu, dia akan lapis. Tu dia memang dia tak tahan sangat dah tu. Dia rasa kalau lapis atas tanah, muka tanah tu tak sah semayang dia. Maka dia akan lapis dengan tisu. Dengan kain, wallahu a'lam, saya tak tahu kalau dengan kain. Cuma saya tahunya ni orang mengkaji lah ni. Antaranya Ustaz Nasim yang di Perak tu, dia kerajaan Malaysia Jakin pernah panggil dia untuk berdebat dengan Syiah Malaysia ni. Dia antara dia sebut nak kenal Syiah Malaysia ni, dia tak tahan sangat nak takiyah, dia akan guna tisu lapis. Ataupun dia tak tahan juga, dia akan tepuk slow peha dia. Apa? Tanda tak puas hati dengan Jibril kerana silap atau wahyu. Patutnya atas kepada Ali, dia atas kepada Nabi. Semua Syiah gini ke? Tak juga. Atas mazhab lah. Yang paling orang panggil paling kerah, yang paling teruknya Syiah Ismailiyah lah. Yang darah kepala tu. Yang katok-katok sampai pecah kepala tu. Tu Syiah Ismailiyah. Allah alam. Bawalah semula lah kalau buat Syiah ni kita yang slide ke apa, mudah sikit. Jadi hari ni kita nak baca kitab adab. Sepatutnya saya nak baca 3 bab. Tapi tak nampak gaya dah tu. 10.30 dah. Bab 84. Kitab adab ni yang Imam Nawawi tulis dalam kitab Riyadhus Salihin. Riyadhus Salihin maksud dia taman bagi orang-orang soleh. Kitab ni adalah kitab tazkiyatun nafs. Maksud dia penyucian jiwa. Kitab penyucian jiwa berdasarkan hadis-hadis yang sahih daripada Nabi SAW, berdasarkan ilmu yang Imam Nawawi ada. Walaupun tak dinafikan, ada para pengkaji hadis mengatakan semua
hadis dalam, bukan semua hadis dalam kitab Riyadhus Shalihin ni ada darjat sahih ataupun hasan. Ada juga dhaif. Tapi kita kata dhaif pun dia mencakupi pada bab fadail, bab fadilah. Jadi Imam Nawawi sebagaimana kita tahu dia adalah antara pemuka mazhab Syafi'i. Pemuka mazhab Syafi'i, menjadi antara rujukan utama kita dalam mazhab Syafi'i adalah Imam Nawawi. Dan tak ada siapa yang bermazhab Syafi'i kecuali memang dia kenal Imam Nawawi. Dia nama apa? Abu Zakaria Yahya bin Sharaf An-Nawa. Nama dia bukan Nawawi. Jadi jangan kita letak nama anak kita Nawawi. Nawawi tu nama tempat, Nawa. Maksud Nawawi, dia duduk di Nawa. Mana Nawawi. Jadi jangan kita mudah-mudah bila dengar nama orang Arab, kita pun kata, kita nama anak kita ni, padahal anak kita duduk ni Ganung je. Sebagaimana Imam Al-Bukhari. Nama Imam Bukhari bukan Imam Bukhari. Bukhari tu nama tempat duduk dia, Bukhara. Bukhara yang berada di kawasan mana? Turkistan gitulah lebih kurang, saya tak tahu Kazakhstan, bukan negara Arab lah, Bukhara. Jadi bila dinisbahkan kepada dia disebut Imam Bukhari. Kita buat nasi Bukhari. Nasi Bukhari tak ada masalah. Tapi kalau kita letak nama Bukhara, orang Arab suka. Asal Kazakhstan ke? Macam dia tanya. Kau belajar sana? Tak pun. Tapi kita nak ambil keberkatan para ulama. Mudah-mudahan niat kita tu Allah Ta'ala kira dapatlah keberkatan para ulama tu. Jadi Imam Nawawi ni dia ada berapa bab, banyak bab lah kitab ni. Ni pun jilid yang pertama. Ni kitab ni saya jumpa bila balik raya baru ni. Nak sipar-sipar buku-buku yang belajar waktu sekolah dulu. Waktu tengok ada kitab ni rupanya. Lama dah tak tengok dan tak baca kitab ni. Jadi rasa bila dah kau panggil hak jemputan ni, baca hak gini-gini je lah. Sebab dalam ni dia lebih kepada akhlak. Jadi saya nak baca bab 84 ni, keutamaan bersifat malu dan anjuran untuk mengamalkannya. Kena dengan situasi semasa. Hadis yang pertama daripada ni Imam Nawawi letak, Ani bin Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam marra ala rajulin min al-ansari wa huwa ya'izu akhahu fil haya. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam da'hu fa innal haya min al-iman. Muttafaqun alaih. Daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah SAW pernah melewati seorang dari kaum Ansar yang sedang memberi nasihat kepada saudaranya tentang sifat malu. Mendengar itu Rasulullah SAW bersabda, biarkan dia memberi nasihat kepada saudaranya. Kerana sifat malu itu sebahagian daripada iman. Nabi SAW nak beritahu kepada kita bahawa kesempurnaan iman itu berlaku bila ada wujudnya sifat malu. Kerana bila tidak ada sifat malu, dia akan merosakkan iman kita. Lihatlah bagaimana dunia hari ni. Pakai bertidung lituk, bagus sebagai seorang muslimah. Tapi bila masuk je dalam media sosial ni, letak stand gini, mula pasang speaker, diiringi dengan muzik, dia mula menunjukkan perkara yang tidak sepatutnya dilakukan seorang wanita muslimah. Lah ni pula musing apa nyakit jodoh lebaran pula. La haula wala quwata illa billah. Kau buat pondok Baitul Haji buat juga. Jangan buatlah. Bukan masalah baik tak baik. Nak buat depan suami lagi ya. Abang duduk, saya nak jodoh lebaran. Okey, tengok. Tak ada masalah tu. Tapi kalau di media sosial dipertontonkan secara umum, ini bermasalah. Dan ini juga berlaku di sekolah-sekolah yang sepatutnya mendidik anak-anak kita menjadi akhlak yang baik, akhlak yang cemerlang. Yang ajar pula siapa? Ustazah. Tak apa, kita raya kan. Raya kita kena berseronok. Berseronok ada batas dia. Memang dalam perayaan, dalam Nabi SAW membenarkan. Nabi Abu Bakar radhiyallahu anhu pernah masuk rumah Nabi. Bila dia masuk rumah Nabi, dia dengar seorang hamba Nabi SAW wanita menyanyi. Dia kata, Abu Bakar ni dia kerah dia dalam bab masalah ni. Dia kata, adakah serulan syaitan dalam rumah Nabi? Nabi pun duduk belakang Abu Bakar.
Kata bahasa kita kak, relax bakar, tenang-tenang, cool. Ni hari raya. Biarkanlah dia nak berseronok. Dan tu siapa? Hamba Nabi. Tak ada masalah lah. Kalau Nabi tengok orang panggil, dia orang panggil goyang-goyang badan sikit ke, tu hamba Nabi. Hukum dia lain. Ni kita ni orang yang merdeka, yang ada hukum taklifi. Ada hukum haram, makruh, wajib, sunat, harus. Yang kena orang panggil, kita kena tengok apa yang Allah Ta'ala benar atau tak benar. Bila menunjukkan lenggok badan apa semua. Orang hari ni masalah dia nak dapat perhatian orang. Kalau orang sekali tak upload video, orang tak like apa semua, dia akan rasa gelisah. Tak ada dah buat sesuatu ni nak harap orang panggil wajah Allah. Sebagaimana yang disebut oleh Nabi SAW. Mengharapkan wajah Allah. Mengharapkan wajah Allah maksud apa? Kita hari akhirat ni kita nak tengok Allah. Allah Ta'ala akan perlihatkan zat dia kepada kita di dalam syurga. Jadi nak dapat nikmat tersebut, kita kena tahan diri kita. Nafsu nak benda tu. Memang kita nak. Kita rasa nak dihargai, dipuji. Tapi bila hari ni, benda, sebab itulah orang ni ada ramai masalah mental. Sebab dia mengharapkan orang, mengharap pujian orang, mengharap perhatian orang. Buat tanpa ada orang panggil, betul-betul nak ikhlas kerana Allah. Bagaimana amal kita nak sebaik dengan para sahabat. Semua benda kita nak buat, kita sanggup buat, menjual kan, sebagaimana Allah SWT sebut, Nabi SAW sebut, wa yusbihu kafiran wa yumsi'u mu'minan, wa yumsi'u mu'minan wa yusbihu kafiran. Mereka pada waktu pagi mereka beriman, petang mereka kafir. Waktu petang kafir, mereka pagi mereka beriman, dan mereka sanggup jual dunia mereka untuk mendapat agama mereka dengan harta dunia yang sekecil-kecil. Dulu mak ayah kita dan mak ayah semualah rasanya orang-orang dulu bila tengok anak-anak mereka buat satu perkara yang memalukan, mereka akan orang panggil lantang menegur. Jangan buat gitu, malu kat orang. Kita ni orang Islam, kita ni budaya Melayu. Tak sepatutnya kita buat gini-gini. Punggung kok tu tonggak kat situ, tonggak sini, tonggak dapat lakimu. Orang lelaki pula nak apa yang uduh-uduh gitu, bergurau senda dengan isteri. Jangan ada bergurau senda dengan orang puang kat sini kat dah. Tapi hari ni oleh kerana sayang dan cinta kepada anak, ayah mari sekali jodoh lebaran. Ayah tak pandai. Tak apa tak pandai, kita ajar. Lepas tu ayah buat sebuah batang kayu. Lepas tu buat atas pula. Muja ayah buat lagu tu. Tinggi view kita. Suka, apakah suka belakang ayah dia. Tak hati joget. Dah nak hati joget ke mana? Dah lutut pelonggar dah. La haula wala quwata illa billah. Balik dunia hari ni. Wa an Imran bin Husain radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-haya'u la ya'ti illa bi khair, muttafaqun alaih. Wa fi riwayat al-Muslim al-haya'u khairun kulluh, atau qala al-haya'u kulluhu khair. Daripada Imran bin Husain radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sifat malu itu tidak mendatangkan sesuatu melainkan kebaikan. Ya, kan dengan sifat malu ni mendatangkan kebaikan. Walaupun orang ada sifat malu bila dia malu, dia takut nak buat jahat. Sebab dia takut bila kena tangkap lagi, malu dia. Dia takut nak buat maksiat. Bila orang viral apa semua kata, dia malu dia. Tapi kalau ada tak ada sifat malu, walaupun ditangkap kerana keluar dengan suami orang, dia tak ada kisah apa pun. Bila orang tunjuk apa tu, viral muka dia pun, bukan kata dia serik, dia buat pula lepas tu. Tak serik pun, sebab dia tak ada sifat malu. Bila tanya, dah apa panggil suami saya B? Dah, B tu bukan babi, B tu brother. Contoh dia kata. Nak tipu orang. Tak ada sifat. Orang panggil seorang wanita sepatutnya menjaga diri daripada didekati oleh lelaki. Sebab itulah dalam masalah zina ni, Allah Ta'ala mulakan ayat zina ni, ayat cerita pasal zina,
Allah Ta'ala sebut dengan az-zaniyatu waz-zani. Nah, Allah Ta'ala sebut penzina wanita dan penzina lelaki. Allah tak mulakan dengan penzina lelaki dulu. Kenapa? Kerana wanita lah biasanya dia, walaupun kita kata dia tu dipujuk, dirayu oleh lelaki, tapi bila tidak ada malu dalam diri dia, maka dia akan pergi. Kerana wanita asalnya duduk di dalam rumah. Yang payah nak didekati oleh lelaki kecuali pada orang tertentu sahaja. Bila sebut pencuri, Allah Ta'ala menggunakan dengan sariq was-sariqatu. As-sariqu was-sariqatu. Pencuri lelaki dan pencuri wanita. Kerana orang mencuri ni biasa orang lelaki. Tengok bagaimana hari ni tak pandai nak jaga maruah diri seorang wanita. Contoh ni, saya bawa isu terkini, isu sumuk Fratila. Sokong kau buat kita. Saya menyokonglah usaha tu, tapi menghantar para wanita yang sudah kita tahu peristiwa situasinya bagaimana, dipenjarakan oleh Israel dengan ditangkap, ditelanjangkan, dipecahkan tudung dan sebagainya. Tiba-tiba untuk yang kali kedua kita hantar pula atas dasar nama nak jihad. Jihad yang sebenar adalah jihad untuk menjaga maruah diri para wanita. Seorang lelaki dia kena bertindak menjaga maruah diri seorang wanita, kena pertahankan. Bukan bila tahu dah kena gitu pergi pula. Kita nak tengok dia berani buat tak lagi. Kita panggil pergi masuk mulut buaya. Dah tahu dah Nasir tu hamba Allah tu memang perangai teruk jahat gitu. Apa nak pergi hantar juga tak boleh kau orang lelaki. Sebab kita takut bila sampai sana kita nak rawat perempuan. Apa ya? Juru rawat lelaki tak ada ke? Lelaki tak pandai bersetakat nak balik luka ke apa semua tu. Tak pandai. Bukan nak suruh nyusu. Nyusu saya boleh bersetakat nyusu botol tu. Tanya isteri saya nyusu sama anak saya. Tak nanti kau orang perempuan je. Kata ni jihad sebenar. Tak apalah. Mu nak suruh tengok isteri mu tengok Netflix di rumah. Dia apa? Tok lelaki dia tak ikut. Tok lelaki tengok Netflix di rumah. Tak boleh lah gitu. Kita tahu Nabi SAW dan membenarkan wanita menyertai dalam perang kerana ada mahram yang melindungi. Ada suami dia, ada anak lelaki dia yang melindungi. Yang tugas dia memang betul-betul di belakang medan perang, bukan masuk berkecamuk sekali dalam medan perang. Jangan guna dalih sekerak-sekerak gitu. Sahabat Nabi pun benar wanita ikut orang sertai rombongan perang. Tanya, ada mahram ke tak? Ni siapa cerita siapa? Duduk dalam kapal tu wanita-wanita yang ikut yang bukan Islam tu mandi telanjang gitu je. Tak tutup bahagian atas. Dah mu tahu dah buat gitu, apa pergi juga? Lalulah jalan darat ni, bukan boleh pergi ke jalan darat. Kau nak gapo niat sebenar? Niat sebenar gapo? Nak popular kau gapo? Tak tahulah konten ke dok. Tapi kita kata kalau tak ikut syariat, Allah Ta'ala tak redha. Walaupun perjuangan tu sebut perjuangan yang benar, perjuangan yang betul. Bukan kita tak pergi tu sebab kita cemburu. Dah. Kita rasa kagum lah dengan semangat keberanian dia tu. Kagum. Dan kita pun kadang-kadang rasa, lemah lah aku kalau tiba-tiba orang panggil nak pergi, hutang ada lagi, biar dulu. Makan mati saya tak bayar hutang. Sakok lah langit. Mari gitu, mari perasaan gitu. Tapi pok dia tak peduli pergi. Bagus. Tapi biar dia syariat. Sebab itulah agama kita ajar ni syahadah. Ada dua. Syahadah la ilaha illallah. Ni ikhlas. Semangat kita nak buat kerana Allah. Lepas tu wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku naik saksi bahawa Muhammad itu Rasulullah. Mana Muhammad Rasulullah Allah? Cara buat, cara aku nak mendekatkan diri kepada Allah, nak takut kepada Allah, nak cinta kepada Allah, mestilah mengikut cara yang telah ditunjuk oleh Nabi SAW. Nabi SAW bila berlaku peristiwa Khaybar, apa berlaku peristiwa Khaybar tu? Kerana ada wanita, ada seorang perempuan muslimah yang telah orang panggil dijatuhkan maruah dia oleh orang Yahudi. Nabi tu hantar pasukan perang untuk mempertahankan maruah wanita ni. Kita maruah wanita kita tercela, dicabutkan tudung, ditelanjangkan, dibuat macam-macam. Atas sekali lagi. Atas sekali lagi. La haula wala quwata illa billah. Petunjuk siapa kita nak ikut? Petunjuk Nabi ke petunjuk emosi semangat kita?
Oh, orang kafir pergi, tak usah peduli orang kafir. Kerana Allah Ta'ala redha apa yang dibenarkan oleh agama kita. Jangan kita rasa bila orang kafir lebih semangat daripada kita pun rasa down. Kerana doa kita lebih utama lagi daripada usaha dia. Kadang-kadang Allah SWT bantu orang Islam memang menggunakan orang-orang kafir. Tetapi doa, kekuatan tu mari mana? Mari daripada doa-doa kita, semangat kita. Kalau kita boleh pergi, boleh bersama, boleh menyertai pasukan perang, lagilah sepatutnya. Tapi dah kadang kita tak boleh. Bahkan kalau kita tengok seorang lelaki yang nak minta dengan izin dengan Nabi, Rasulullah, aku nak pergi berperang bersama kamu. Nabi kata, mu ada ayah yang ibu yang tua yang memerlukan kamu. Itulah jihad kamu yang sebenar-benarnya. Ni anak kecil ada dukung lagi, nak tu lagi. Jihad saya adalah membantu rakyat Palestin. Tok lelaki nak kerja apa? Duduk begini. Baliklah lah. Tengok dengan ilmu. Jangan duduk sedap nak buat lagu je. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala al-imanu bid'un wa sab'una aw bid'un wa sittuna syu'batan فأفضلها قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق والحياء شعبة من الإيمان متفق عليه البدع بكسر الباء ويجوز فتحها وهو من الثلاثة إلى العشرة وشعبة القطعة والحضل والخصلة والإماطة الإزالة والأذى ما يؤذي كحجر وشوك وطين ورماد وقدر ونحو ذلك. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah SAW bersabda, iman itu terdiri daripada 70 lebih atau 60 lebih cabang. Cabang yang paling utama adalah mengucapkan la ilaha illallah, dan yang paling rendah adalah menyingkirkan gangguan dari tengah jalan. Ketahuilah bahawa sifat malu itu merupakan salah satu cabang daripada iman. Nabi SAW bagi tahu iman adalah 70 ataupun 60 lebih cabang. Salah cabang utama adalah la ilaha illallah. Keimanan kita kepada Allah. Dan yang paling rendah, kata Nabi SAW, menyingkirkan gangguan dari tengah jalan. Menyingkirkan gangguan daripada tengah jalan. Tak kira lah gangguan itu berbahaya ataupun gangguan itu menyakitkan mata. Contoh sampah lah. Sampah jangan duduk kita ni di padang, kalau kita duduk menyumpah orang, Allah apalah buang sampah rosing. Alangkah baiknya kalau kita kutip. Tapi kalau orang tak rakam, lambat sikit nak kutip. Kalau orang rakam, buat konten pula, apalah manusia ni. Tengok saya ni daripada Pondok Baitul Muhajir. Bagus ni. Laju lah sikit. Payah kita nak jaga niat kita sekarang. Ni semua fitnah yang boleh mengganggu gugak pahala kita. Dan ada hadis lain Nabi SAW sebut, sungguhnya orang panggil tidak selamat orang yang mana dia tidak terlepas daripada mulut manusia mencela dia. Yang mana apa tu? Nabi sebut apabila dia membuang najis di tempat orang lalu lalang, mana tempat orang ramai. Najis itu ulama kias kepada juga membuang sampah yang menyakitkan mata. Sama juga. Menyebabkan bila orang tengok tak sedap hati. Ni terutama, gitulah kita kata semua negeri sama. Tapi masalahnya kita ni macam contoh dekat drawbridge baru. Asal tempat tu comel. Tapi bila dah ramai orang pergi tu sampah banyak je. Tapi kita tak ada sensitivity. Buang merata-rata. Suasana comel tu jadi huduh. Menyebabkan kritikan orang, kata buruk orang. Nabi kata tak selamat orang ni. Memang betul orang hak celah, orang kata buruk tu, dia pun salah juga, mulut dia huduh. Tapi orang yang menyebabkan orang berkata mulut huduh kepada kita, lagilah tak selamat. Saya ada, kalau kat Kemama tu ada satu tempat orang panggil apa, jambatan kera. Sebab banyak kera situ beruk apa semua. Baguslah orang lalu suka bagi makan. Tapi saya sakit hati lah kalau dia bagi makan,
dengan plastik-plastik dia bagi. Dia ingat beruk tu pandai buang tu sampah kali. Nak bagi baguslah. Nak sedekah ke makanan ke haiwan, buka siap-siap plastik tu. Pak keluar curah gitu, tak apalah. Kalau makanan tu tak habis sekali pun, makan ni tak apa, dia hancur. Dia tak menjadi sampah, dia menjadi baja. Dan masalah ni plastik ni. Plastik roti dia bagi lagu tu, dia ingat pandai buah-buah dan tersapah. Memang tersapah dekat situ. Dan sekali masuk dalam sungai, tercemar sungai. Jadi ikan pun tak banyak mana. Sebab itulah yang merosakkan alam ni kita sendiri. Kena ubahlah sikap ni. Kadang-kadang dia buang sampah, tong sampah tak penuh pun, tapi dia lepas bawah tu juga. Sebab apa ni? Maknanya iman dia bermasalah. Iman dia bermasalah. Kalau iman dia tak bermasalah, dia tahu bila aku letak sini menyusahkan orang, tak boleh pahala kat aku, boleh dosa kat aku. Maka kalau tak boleh dosa kat aku ni pahala tak banyak mana dah. Sembahyang sunat tak rajin mana, baca Quran tak berapa nak erti. Ni pun aku tak erti nak cari pahala juga. Rugi lah. Sebab manusia ni, dia bukan boleh masuk syurga ni dengan amal dia, tak, dengan rahmat Allah. Dengan rahmat Allah tu ada syarat dia. Mungkin sembahyang kita taklah sempurna cara lain, tapi rasa nak jaga hati manusia lain, buat muamalah tu tinggi, maka Allah boleh menjadikan itu sebagai asbab untuk kita selamat di hari akhirat. Hadis seterusnya, wa an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ashadd haya'an min al-adhra fi khidriha fa idza ra'a shay'an yakrahu arafnahu fi wajhihi muttafaqun alaih. Qala al-ulama haqiqatul haya' khuluqun yab'athu ala tarkil qabih wa yamna'u min at-taqsir fi haqqi dhil haqq. وروينا عن أبي القاسم جنيد رحمه الله قال الحياء رؤية الآلاء أي النعم ورؤية التقصير فيتولد بينهما هالة تسمى حياء والله أعلم. Daripada Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, beliau berkata, sesungguhnya Rasulullah SAW itu lebih pemalu berbanding seorang gadis yang ada dalam pingitan keluarganya. Apabila melihat sesuatu yang tidak disukainya, maka kami pasti mengetahuinya hanya dengan melihat wajahnya. Muttafaq alaih. Jadi Nabi kita SAW, dia lebih malu daripada seorang wanita, daripada seorang gadis sunti. Kalau gadis kita zaman kini, jauh jelak lah weh. Sebab gadis zaman dulu dia duduk dalam rumah. Jarang nak keluar rumah. Adakah berpudah tak berpudah, itu nombor dua. Sebab kita boleh kita sebut dah bukti sebelum ni bahawa ada hadis yang menunjukkan bahawa wanita di zaman Arab bukan semua berpurdah. Isteri-isteri Nabi semua berpurdah lah. Adapun hadis Fadal bin Iyad yang mana pernah menunggang unta bersama Nabi. Tiba-tiba ada seorang wanita mari jumpa dengan Nabi SAW, tanya masalah haji. Nabi pun berbicara dengan wanita tersebut. Tiba-tiba Fadal bin Iyad tak alih pandangan dia tengok pada wanita tersebut. Ana comel wanita tu. Nabi pun terus pegang kepala Fudhal bin Iyad, Nabi palingkan. Fudhal, sekali sudah, sekejap sudah lah. Lebih kurang gitulah Nabi kata. Mana fitrah lelaki, memang dia nak tengok kepada wanita, tapi kena ingat, jangan berlebih-lebihan. Sebagaimana Nabi SAW kata, pandangan pertama itu adalah rezeki. Bukan maksud pandangan pertama adalah rezeki tak kelip-kelip. Tertengok, berpaling lah. Dan Nabi SAW ajar juga, bila kamu terlihat wanita di luar rumah, dan kamu rasa berkenan ataupun rasa mana bahasa muda, bernafsu lah, maka baliklah kepada di rumah, kerana di rumah kamu ada isteri kamu yang sama juga dengan wanita tersebut. Sebab apa tak sama? Sebab kita tengok dengan nafsu. Kita orang panggil nafsu tu memang kena ada, tak ada nafsu tak jadi. Dia kena jadi, ada nafsu baru jadi. Tapi tengok dengan orang panggil bukan dengan takwa pada Allah. Bila tengok bukan takwa pada Allah, maka dia akan tengok isteri orang lain lebih cantik daripada. Sebab itulah ada hadis Nabi sebut, sesungguhnya rumput
di depan rumah jiran kamu lebih cantik daripada rumah kamu. Mana rupuk tu kita rasa lebih comel daripada rumah orang. Apatah lagi kadang-kadang kalau kita tengok bukan dengan iman, tertengok tak letak iman dalam diri kita, maka kita akan tengok isteri orang lain lebih cantik daripada isteri kita, anak dara orang lain lebih cantik daripada isteri kita di rumah. Tu bahaya. Jadi Nabi SAW kata, so bila ada ras balik rumah, dapatkan isteri kamu. Sebab itulah ada hari Nabi sebut, kalaulah suami panggil ngah buat kerja, makna panggil tu dia dah mungkin itulah, jangan tangguh-tangguh lagi. Gi dulu, hak mampu tak mampu nombor 2, gi apa bang. Suami isteri tak malulah dia cerita masalah dia. Masalah lah ni, bila malu benda ni, nak cerita benda begini kepada suami atau isteri. Suami mu sendiri kot, isteri mu sendiri, tapi malu, itu menyebabkan keretakan rumah tangga jauh. Suami nak begini, isteri nak begini, tiba-tiba tak berani nak bercerita. Ataupun kalau seorang isteri buat dia cerita, kalau ceritakan kata aku wanita miang pula, letak mindset lagu tu, maka jadi keretakan rumah tangga. Jadi Nabi SAW dia bila suruh tengok balik kepada isteri di rumah dan dapatkan isteri di rumah supaya menjaga pandangan mata. Kalau terus tengok gitu semua, maka kita akan tengoklah bahawa isteri di rumah kita tu adalah musibah, bukan nikmat untuk kita. Kita akan tengok dia huduh, dia blebel sikit, kita kata tak ada lagi manusia blebel macam mu. Padahal itulah sifat wanita, semua suka blebel. Semua suka bermotivasi. Memberi motivasi. Itulah sikap wanita, dan sikap seorang suami dia kena diam, kena menjadi pendengar yang baik. Nama duk tengok blebel, duk main telefon. Memang dia marah, kita kena dengar. Dengar, okey. Yang puas dah ke? Okey, abang minta maaf. Tu je. Betul tak? Dia marah, kita pun abang minta maaf. Okey, dia walaupun dia salah. Tapi kita kena minta maaf. Tu trik dia. Guna dah tu. Jadi Nabi SAW ni seorang yang pemalu. Lebih daripada wanita. Bila ulama kata hakikat sifat malu ni bila kita tengok kekurangan diri kita. Bila kita bandingkan dua benda. Kita banding nikmat Allah beri kepada kita banyak, dan kita tengok kekurangan kelemahan kita, mensyukuri nikmat tersebut, maka kita akan datang rasa malu. Allah Ta'ala telah beri kesihatan yang baik kepada aku. Tiba-tiba takkan kesihatan ni aku nak guna untuk berjoget di depan orang, nak tunjuk kepada orang. Kita akan malu, sedangkan aku amal tak banyak, buat baik tak banyak, tiba-tiba nak buat jahat, kita akan rasa malu kepada Allah. Itulah malu sebenar, malu kepada Allah. Kita tengok kekurangan amal kita, dan kita tengok betapa banyak nikmat Allah Ta'ala beri kepada kita, dan betapa kurangnya syukur kita kepada nikmat tersebut, maka kita akan malu nak buat sesuatu. Tapi dia bukan malu dalam bab mencari ilmu. Sebab dalam agama ni, malu ni dia ada dua istilah. Al-haya ni adalah positif. Satu lagi banyak al-khajal. Al-khajal ni malu yang negatif. Malu nak bertanya tentang perkara-perkara agama, nak belajar. Sebagaimana Nabi SAW pernah menegur Aisyah. Ada seorang wanita mari bertanya kepada Nabi tentang masalah haid wanita. Adakah wanita haid pula, masalah air mani wanita. Adakah wanita juga mengeluarkan air mani? Adakah air mani wanita ni keluar melalui mimpi? Dia tanya Nabi SAW di depan Aisyah. Aisyah kata, "Bapa mu tanya soalan ni? Tak malu ke?" Nabi SAW marah kepada Aisyah. Aisyah, biarkan dia. Dia bertanya tentang agama dia. Untuk tanya tentang supaya Allah Ta'ala terima amal dia. Maka Nabi pun jawab, puan ada air mani? Ada ke tak? Ada. Dan boleh tak air mani perempuan tu keluar melalui mimpi? Sebab mimpi? Boleh. Ada. Cuma syarat kepada orang panggil balik bukan air mani lah. Sebab wanita, air mani wanita ni berlaku biasanya lepas kahwin lah. Ataupun belum kahwin, wallahualam saya tak pasti, tak tahu mana bab ni. Cuma tanda aras balik wanita bukan air mani. Tanda balik wanita itu adalah haid lah. Jadi Nabi SAW cerita pagi larang untuk kita malu untuk belajar. Nak betul Quran malu lah ustaz. Apa kesudah malu-malu. Kita baca gitu. Tanpa Allah Ta'ala beri nikmat yang begitu luas hari ni,
kita boleh baca Al-Quran kan? Betul Al-Quran hari ni mungkin melalui online dengan ustaz-ustaz yang tanpa kita buka pun kan? Buka orang panggil apa? Video pun kan? Tanpa kita tunjuk muka kita, tak ada masalah kan? Tapi kalau ada ustaz kata buka video tu nak tengok mulut ni, tak perlu sebenarnya. Sebab Quran ni cukup kita dengar je, dia sebut betul ke tak kan? Kalau hok jenis nak suruh buka tengok mulut ni, salah aku kan? Kalau dia perempuan tak ada masalah lah. Tapi kalau dia tu lelaki, lepas tu yang mengaji dengan dia ni pula wanita muda ataupun orang panggil orang muda lah, orang muda ke mesti orang ke kena jaga batasan ikhtilat tu. Ikhtilat ni dia bukan di hadapan saja, di dalam media sosial semua. Sebab Nabi SAW kata apa? Apabila bersunyi-sunyinya lelaki dan wanita, maka yang ketiganya adalah syaitan. Tak kira lah dalam media sosial kata pun di depan, dalam telefon sekalipun orang wanita cakap telefon, mula-mula cakap biasa-biasa, tapi bila dah lama-lama dia bertanya, makan tak lagi hari ni? Start dengan makan tak lagi tu tak? Meleret, maka boleh bawa dia panggil muqaddimatuz zina, muqaddimah kepada zina. Kan, kes yang ustaz yang terkenal yang beri orang panggil beri bantuan ke apa semua tu, orang bagaimana boleh jadi gitu? Sebab ada wanita yang mari mengadu pada dia. Mengadu secara tertutup. Kalau nak mengadukan salah, tak salah nak mengadu pada ustaz ni. Tapi pastikan ada wanita lain teman, supaya tak berlaku perkara-perkara yang haram. Bawa cerita masalah suami dia tak gini. Dia tak tahu ustaz dia pun, ustaz tu begitu juga. Suami dia tak mandi, balik di rumah. Dia tak tahu perkara ustaz tu balik 2-3 hari baru mandi. Dia mana tahu rahsia orang. Apa yang nak cerita pasal suami perempuan? Kalau perlu kepada fatwa, minta fatwa pun, pastikan ada mahram kita, orang yang boleh berdamping dengan kita, yang tidak menyebabkan kita bersunyi-sunyian dengan ustaz ataupun lelaki tersebut. Nak cakap pun tak ada masalah. Cakap ustaz ada kuliah, boleh tak mari kuliah ni? Baik, tak ada masalah, gitu je lah. Jangan apa, ustaz saya nak tanya hukum. Mula-mula tanya hukum dulu. Tanya hukum ni tak dianjurkan lah untuk orang panggil mesej secara orang berdua. Dalam grup WhatsApp ada masalah sebab ramai. Kalau bersunyi-sunyi diri ni problem lah sikit. Problem. Dia jadi fitnah. Tapi kalau saya tak payah tanya, tak apa, saya bukan pandai pun. Maksud tanya saya, kalau contohlah nak buat hukum, tanyalah ustaz-ustaz lain yang lebih aula. Jadi wallahu alam, itulah yang saya boleh kongsi sikit hari ni. Tak, dia panggil muqaddimah zina bila kita pergi ke runcuk ke bab lain, perkara yang tidak perlu. Faham tak? Muqaddimah. Sebab tu ada fatwa daripada ulama Jordan, daripada Majlis Fatwa Jordan, dia mengatakan haramnya chatting antara lelaki dan perempuan. Makna perkara yang tidak perlu lah. Contoh kalau tanya, contoh Kak ada tepuh nasi dengan Pak Haji ni, takkan tak boleh mesej gitu? Boleh je, tak ada masalah. Tapi kalau nak tanya contoh, Pak Haji sihat tak hari ni? Tak payah lah. Dia pun kata, ada hati kat aku ke? Dia kata gitu pula. Dia pun akan pergi ke bab seterusnya. Sihat je, apa rindu lah ke? Dia mula buka gitu kan. Saya tak biasa, mungkin Pak Haji kita biasa. Wallahu alam. Dengan apa ni tadi, kalau kita solat, imamkan dia selepas kita habis solat, sah tak sembahyang kita? Sah je, sebab dari segi rukun sama, kecuali dia memang syiar solat cara dia. Dari segi rukun sama, tak ada masalah. Sebab dia baca surah yang sama, surah yang sama, walaupun dia kata dia telah mentahrif Al-Quran, tahrif Al-Quran, tapi biasa bila dia baca dengan buku ahli sunnah, dia akan baca Quran yang dia diterima, Quran yang dia terima. Kecuali memang jelas kita dengar tak pernah ada surah tersebut, tu memang tak boleh lah. Tapi kalau atas dasar
Di Malaysia, saya punya konteks di Malaysia ni, dia semayang suruh sama je rukun macam kita. Dan kita pun sebab Syiah ni dia ada, Syiah orang awam ni kita tak boleh nak hukum sebagai kafir lagi, betul tak? Dia mungkin minat, bukan dia faham akidah tu betul-betul, dia minat kepada Syiah. Bila Syiah minat pada Syiah, kita kata mudah-mudahan kalau dia mati dalam keadaan begitu pun Allah Ta'ala ampunkan dia disebabkan kejahilan diri dia. Tapi kalau dia yang jadi imam tu adalah ayatullah dia, orang yang faham kitab dan sebagainya, tiba-tiba dia buat cara Syiah. Contohnya pas semayang, masa rukuk, bangun pada rukuk dia akan buat akad gini. Lepas tu kita kata ni tak ada dalam rukuk semayang ni. Tu tak boleh lah kita ikut, kita tunggu. Tapi kalau kebanyakan majoriti Syiah Malaysia ni, dia semayang ikut cara kita ke apa semua. Kalau kita tahu, awal-awal lagi kita tak payah semayang. Tapi kalau kita tak tahu, tiba-tiba kata dia Syiah, tak perlulah ulang semayang kita. Terus mana kita boleh guna semayang tu. Tapi kalau kita tahu dia memang Syiah dan dia kepala Syiah Malaysia contoh, tu tak boleh ya. Baik tak payah semayang dulu lagi. Akidah. Sebab akidah dia rosak dah. Wallahu alam. Itulah sekadar saya berjawab. Ada kan? Saya tutuplah majlis. Minta maaf atas segala kekurangan dan kelemahan saya. Saya pun tak berapa nak terima, tapi kesian pula kan. Ada kosong sini, jadi marilah juga. Sebab orang panggil sekarang ni kena masuk setiap malam kan. Sebab apa? Tukang masak berhenti di madrasah tu, jadi guru-guru kena gilir masak. Jadi kita masak dah uti masak banyak-banyak ni kan. Maling lembek nasi. Tapi